Terima kasih kepada pihak media kerana hadir pada sidang hari ini. Anak guam saya, Cik Zamri Vinod, telah selesai dapat lepas daripada jamin. Kita telah lalui proses mahkamah dengan memberikan kerjasama penuh kepada pihak pendakwa raya. Perkara pertama yang ingin pihak kami nyatakan kepada masyarakat bahawa anak guam kami, Encik Muhammad Zamri Vinod, tidak melarikan diri. Ini perkara yang sama telah kami maklumkan kepada mahkamah dalam prosedur mahkamah tadi bahawa anak guam kami tidak melarikan diri. Kenyataan media Ketua Polis Negara adalah tidak tepat, di mana anak guam kami mengikut rekod pasportnya telah masuk ke Malaysia semula pada 12 Mac 2026. Siaran media pihak Ketua Polis Negara bertarikh 13 Mac 2026 pada 11 malam. Jadi di sini anak guam kami menyatakan kenyataan tersebut tidak tepat. Anak guam kami tidak pernah melarikan diri ke mana-mana. Anak guam kami berada dalam negara dan hari ini membuktikan anak guam kami memberikan kerjasama penuh kepada pihak polis, kepada pihak pendakwa raya dan bersedia untuk menghadapi pertuduhannya dengan adil. Yang keduanya, kami di sini menzahirkan bahawa anak guam kami telah dibawa oleh pihak polis pada pagi tadi ke mahkamah dalam keadaan bergari, dan kami difahamkan pihak Arun Dorasami telah dijemput, telah diminta datang ke mahkamah tanpa dikawal oleh pihak polis, tanpa bergari. Situasi pertuduhan kedua-duanya adalah sama, Seksyen 505B Kanun Keseksaan, dan kita persoalkan kenapa anak guam kami boleh dibawa dalam keadaan bergari, dikawal rapat pihak polis kiri, kanan, belakang dan depan sehingga dibawa ke mahkamah, namun pihak Arun Dorasami diiringi oleh Timbalan Menteri Undang-Undang seolah-olah menzahirkan si Arun Dorasami ini mendapat perlindungan, menzahirkan mendapat sokongan daripada pihak Timbalan Menteri Undang-Undang. Anak guam kami hadir dengan bergari. Itu perkara yang anak guam kami kesali kepada pihak penguatkuasa atas double standard yang telah berlaku kepada anak guam kami. Yang ketiganya, pertuduhan ini anak guam kami bersedia untuk menghadapinya dan akan membuktikan bahawa anak guam kami tidak bersalah, di mana pertuduhan yang dibacakan kepada anak guam kami adalah berkenaan dengan suatu posting Facebook yang menyentuh berkenaan dengan notis penganjuran dan pemakluman perhimpunan berkaitan garah. Yang diupload, yang dimuat naik oleh anak guam kami adalah berkenaan dengan surat pemakluman himpunan aman di kawasan Sogo, Kuala Lumpur yang ditujukan kepada OCPD Dang Wangi bertarikh 1 Februari 2026 yang menyatakan di peringkat 3 secara khusus himpunan ini dianjurkan secara aman dan tertib serta mematuhi peruntukan undang-undang. Jadi atas asas ini anak guam kami dituduh di mahkamah hari ini berkaitan dengan kononnya anak guam kami mungkin menimbulkan kegentaran awam yang boleh mendorong mana-mana orang supaya melakukan kesalahan terhadap ketenteraman awam, dan dengan itu melakukan kesalahan dihukum di bawah Seksyen 505B Kanun Keseksaan. Jadi atas asas ini anak guam kami dipertuduhkan di mahkamah, dan oleh itu kami menyatakan bahawa anak guam kami bersedia untuk menghadapi pertuduhannya. Itu di bawah Akta Sultan, adakah dituliskan? Setakat ini kami belum mendapat pengesahan berkenaan dengan Akta Sultan tersebut. Cuma hari ini telah dizahirkan dengan pertuduhan di bawah Seksyen 505B Kanun Keseksaan. Dan merujuk kembali pada kenyataan Ketua Polis Negara, tadi Tuan Haris menyebutkan tentang kenyataan pada 13 Mac berkenaan dengan beliau dikatakan berdasarkan verifikasi berada di luar negara, melarikan diri. Kenyataan yang ini Semalam beliau menyatakan pula berdasarkan mereka mendapat makluman dari awal lagi dah yang Zamri berada dalam negara. Jadi macam mana boleh berlaku kontradiksi sebenarnya? Bahasa mudahnya wallahualam, kita tak tahu macam mana boleh ada ketidakselarian dalam kenyataan tersebut. Cuma perkara ini telah pihak kami selaku peguam bela bentangkan di mahkamah sebentar tadi berkenaan dengan ada percanggahan kenyataan media Ketua Polis Negara pada awalnya 13 Mac menyatakan anak guam kami melarikan diri, namun pada semalam iaitu 16 Mac 2026 dipercayai anak guam kami mungkin berada dalam negara. Saya nak merujuk kembalilah berkenaan dengan isu Timbalan Menteri Undang-Undang iaitu M. Kuala Segaran
yang mengiringi Arwah Sami. Mungkin Tuan Haris ataupun sesiapa boleh komen tentang keberadaan seorang timbalan Menteri Undang-Undang mengiringi seorang yang di-charge melakukan jenayah yang sama seperti mana Zamri pada hari ini. Adakah merupakan satu imej yang betul ataupun apa yang Syariah cuba sampaikan? Bias. Pada peringkat ini ingin kami zahirkan pendirian anak gaung kami bahawa seseorang yang dituduh itu seharusnya dan sehendaknya melalui proses yang adil. Apabila seorang yang dikatakan telah melakukan suatu jenayah diiringi pula oleh pihak timbalan Menteri Undang-Undang, portfolionya adalah Menteri bahagian Undang-Undang, ianya memberi impak yang negatif kepada pandangan masyarakat. Kerana apa? Kerana ia membabit atau melibatkan institusi kehakiman. Ia juga melibatkan institusi pendakwaan. Seterusnya ia akan memberikan impak seolah-olah Harun Dora Sami ini tidak melakukan satu kesalahan. Kita perlu ingat, pertuduhan bagi Seksyen 505B Kanun Kesesatan ini dilakukan di Mahkamah Magistrate. Dan apabila adanya iringan daripada pihak yang berautoriti seperti Timbalan Menteri Undang-Undang, ia memberi kesan implikasi seolah-olah pihak eksekutif memberi sokongan kepada pelakuan jenayah. Ini tidak seharusnya digambarkan dalam masyarakat majmuk kita. Seolah-olah pihak sana dapat sokongan daripada Timbalan Menteri Undang-Undang, pihak sini tidak ada sokongan daripada mana-mana eksekutif. Ini tidak adil pada pendirian anak guam kami. Atas urusan apa ya Tuan Zamri berada di Thailand pada 9 hingga 12 hari bulan? Atas urusan perniagaan anak guam dengan pihak Thailand lah. Di situ yang kita boleh nyatakan. Sebab anak guam ada bisnes, ada perniagaan di sana. Tuan, ada nak hantar representasi ke? Any representation? Setakat ini kami akan dapatkan arahan daripada anak guam berkenaan dengan representasi tersebut. Cuma tarikh lanjut pada 29 April untuk serahan dokumen daripada pihak pendakwaan kepada anak guam kami. Berapa jamin? Jamin yang diberikan mahkamah adalah sebanyak 4,500. Pendakwaan memohon RM10,000.